Salam sejahtera, salam hormat. Anda bersama saya Kumar Rajamani membawakan perkembangan semasa tentang operasi menyelamat yang dijalankan oleh IPD Negeri Perak di kawasan Cangkat Jong, Batu 4 yang dinaiki air banjir. Seawal pagi tadi, air di sini bila menampakkan kenaikan yang agak ketara. Dan ketika ini saya sedang berada dalam truk polis yang melakukan rodaan kawasan bagi mengelapasi rumah-rumah yang dinaiki air dan penduduknya masih belum berpindah keluar. Dan mana nak Bob? Ha? Alamak. Mana Bob? Mana? Assalamualaikum korang dan salam sejahtera. Macam korang tengok video di awal tadi, musim yang aku mancing ni tengah musim banjir sebenarnya. Cuma baru hari ni, hari dalam video tu barulah hari cerah. Dan kalau korang tengok tepi jalan pun air tinggi. So korang layan video ni macam mana aku tangkap haruan di tepi jalan. Jom guys. Ni buat beli. dapat kan? Kau kan? Ui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bosong punya Oh my god. Dia pun cari tempat melepak tau. Tahu. Mana nak ni? Itu kena buat. Ada alun tu kan? Aduh. Habis. Boleh tahan. Tak leket dia makan ekor Nak lagi je dia. Dah ada balik ada balik lah mak. Marahlah sikit ibu. Bruh. Hai, mencakup sana mencakup sana. Lambat habis. Bruh.
Anak tu. Bagi dia relax lagi kerang. Alhamdulillah. So, okay, lagi. Bruh. SP Dah. Ada. Oh, ada. Dia nak tangan Bob. Ah tu, situ. Tadi pula. Dia dah balik lagi. Dah balik lagi. Video. Kat sini juga ada Tapi ikan gemuk lah Bob. Kau kena. Dia nak mancing kot. Dapat 18 kilo bawa video. Biar. Mana kan jadi ya? Jadi ya. Air tu. Belum lagi. Belum. Malam mesti besar-besar naik. Racun orang malam. Yang aku nak balik ni, nak bayar lagi. Aida, awak bawa ini Bob 6.5 dengan ramen yang aku bawa ni. Ramen, malah kalau kita pergi ramen. Ha? Bob ada yang main bola tu. Ayuh kena. Lepas tu Alhamdulillah korang. Petang tu aku strike 3 ekor ikan haruan. Okay guys, untuk video ni kali ni tamat di sini. Dan mari kita doakan supaya semua mangsa Bang J yang terjejas dipermudahkan urusan. Dan korang jangan lupa masa memancing tu jaga keselamatan semasa memancing. Okay guys, jangan lupa follow, subscribe dan like untuk video seterusnya. Assalamualaikum.